Kita menerima secara duka cita reaksi Menteri Dalam Negeri rakan kita di seberang yang menyatakan bahawa sumbangan $60,000 itu bagi meringankan beban sangsara di Aceh dan di wilayah-wilayah lain diumumkan sebagai perkara kecil dan sumbangan yang tak berpatutan. Ini bukan berbudi bahasa sebenarnya. Apabila rakan ataupun jiran membantu, waima banyak mana pun, jangankan sebut $60,000. Kalau RM60 pun disumbang oleh seseorang, harus berterima kasih. Jadi dengan kenyataan umum yang dibuat kepada dunia, menunjukkan bahawa Malaysia menyumbang sedikit dalam bentuk $60,000, Menteri berkenaan harap bersekolah dulu dalam bentuk perkataan, komunikasi atau bahasa kepada sesuatu jiran. Dan ini harus dipegang sebagai pedoman yang baik. Semasa Pak Harto dulu, semasa program-program yang dijalankan antara kedua-dua negara, Pak Suharto sentiasa dengan senyumnya berterima kasih. Ada masa ketika itu, negeri Johor menyumbang kepada keadaan malapetaka di Jakarta hanya dengan beberapa bungkusan beras, kuih muih dan sebagainya. Masa itu Pak Harto mengucapkan terima kasih. Tapi sekarang Menteri Dalam Negeri Indonesia menyatakan bahawa ini sekelumit ataupun terlalu sedikit, bermakna tidak berterima kasih. Ini yang kita sarankan, pelajarilah balik petua-petua yang diajarkan oleh nenek moyang kita dahulu sebelum kita masing-masing merdeka tahun 45 dengan tahun 57. Dan kembali kepada pangkal budi bahasa kita. Bila orang memberi, kita merasa. Bila orang merasa, kita pun bersukacita. Mungkin dapat nilai ini dikembangkan semula. Wahai Pak Menteri Dalam Negeri. Mendadak viral di media sosial, seorang warga negara Malaysia menyebut presiden kita yaitu Pak Prabowo Subianto itu nggak punya otak guys. Bahkan dia menyarankan pemimpin semacam itu ke depan nggak usah dipilih lagi. Hal itu bukan tanpa alasan tentunya. Itu merupakan bentuk kekesalannya terhadap pemerintah kita guys. Pasalnya ia hendak memberikan bantuan kepada warga Aceh yang terkena bencana. Namun bantuannya itu tidak bisa masuk ke Indonesia guys. Karena pemerintah kita masih mengunci bantuan asing untuk tidak masuk Indonesia. Nah selengkapnya mari kita simak guys. Saya just nak bagi nasihat sikit kepada orang Indonesia. Tolong jangan undi ataupun vote pemimpin sekarang yang ada. Kerana pemimpin korang ni sekarang ni tak ada kepala otak. Otaknya tiada di sini, tiada. Saya jual perfume, saya nak ekspor perfume saya pergi ke Indonesia. Macam-macam kekangan, itulah, inilah. Saya faham. Alasan dia adalah untuk protect local product. Okey, kita faham. Tapi bila Malaysia pergi hantar bantuan pergi ke Aceh, itu pun nak dipersulitkan. Saya rasa otak pemimpin korang ni memang tak berfungsi. Otak tak ada. Kita ni cuba nak bantu orang-orang yang dalam kesusahan, nak hilangkan sedikit kesedihan diorang. Tapi tak kena cukai lah. Alasan dia pasal tidak diisytiharkan darurat nasional. So saya harap orang-orang Indonesia gunakan akal fikiran korang. Next election, tolong jangan vote pemimpin-pemimpin yang kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Kadang-kadang ada setengah kata-kata yang dilontarkan itu tidak menggunakan lunas-lunas bahasa yang sepatutnya, tidak dilontarkan dengan cara yang cermat, maka ia akan mengganggu matlamat. Hari ini keluar satu kenyataan yang telah dilontarkan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia yang bernama Tito Karnavian. Kata Tito Karnavian ini dengan penuh ego, apalah sangat bantuan yang dihulurkan oleh kerajaan Malaysia hanya berjumlah lebih kurang 250,000 sahaja berbanding dengan apa kemampuan ataupun kapasiti yang dimiliki oleh kerajaan Indonesia sendiri. Kalau sebelum ini Indonesia mengeluarkan satu bentuk kenyataan ataupun cadangan, mana-mana negara luar yang nak hantar bantuan kemanusiaan ke sana akan dikenakan cukai. Seperti mana kalian perlu tahu sekarang, situasi yang berlaku sekitar Aceh. Ada 3 kawasan utama yang terkesan disebabkan oleh banjir besar. Yang pertama adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan satu lagi adalah kawasan Aceh, dan segala bentuk kesan yang berlaku sedia ada sekarang lebih teruk berbanding dengan apa yang mereka pernah hadapi sebelum ini sewaktu tsunami tahun 2004. Jadi apabila ada negara luar datang untuk menghulurkan bantuan, bukan bertujuan untuk menyelesaikan masalah setempat, tapi sekadar meringankan beban, janganlah kita memandai-mandai mengeluarkan kenyataan mempertikaikan itu ini. Terlalu banyak songeh kalau ayat yang lebih molek untuk diperkatakan.
Dalam keadaan 900,000 orang yang terkesan disebabkan oleh banjir ini terjejas, masih banyak lagi kawasan-kawasan sampai masyarakat sekitar terpaksa untuk mengangkat bendera putih kerana bantuan-bantuan gagal untuk sampai ke kawasan-kawasan pedalaman, kawasan-kawasan tertentu akibat terputus hubungan dan sebagainya. 300,000 orang kehilangan tempat tinggal dan lebih kurang 1,000 lebih adalah angka mereka yang telah pun kehilangan jiwa semasa berlakunya proses banjir ini. Matlamat yang perlu dijadikan prioriti adalah mana-mana negara, NGO, orang persorangan, apatah lagi sesiapa saja yang nak hulurkan bantuan, terima dengan hati terbuka, jangan mempertikaikan ini kerana yang perlu dijadikan prioriti sekarang adalah bagaimana cara untuk membantu mereka di lapangan dalam keadaan segera. Seberapa segera sebenarnya? Kalau sebelum ini kita boleh tengok tular sekitar media sosial bagaimana Gubernur Aceh yang bernama Muzakir Manaf meminta mana-mana pihak walaupun di peringkat United Nations untuk segera menghantar bantuan kat sana. Jadi kita kena terima hakikat bahawa yang paling awal sampai di lapangan adalah NGO-NGO daripada Malaysia, even daripada Mercy, Ariana Care dan juga Muslim Care serta Yayasan Mawadah. Mereka telah berada beberapa hari yang lepas untuk membantu di lapangan menilai kepada apa saja dana yang boleh diberikan dengan seberapa segera. Jadi dalam situasi sekarang, keperluan untuk menyelamatkan rakyat selaku negara jiran terdekat lebih penting berbanding daripada meletakkan ego siapa yang paling awal memberikan bantuan ataupun sesiapa yang terpaling banyak memberikan bantuan. Bukan itu yang menjadi ukuran. Last but not least, kita doakan 8 orang yang akan turun di lapangan untuk melakukan beberapa tinjauan selama 5 hari sekitar kawasan krisis Sudan, di mana mereka akan mendarat sekitar pelabuhan Sudan dan mengambil masa lebih kurang 15 jam ke kawasan-kawasan tertentu berhampiran Sudan, antara sempadan Sudan dan juga Chad, untuk memastikan apakah bentuk bantuan yang paling relevan, paling bersesuaian untuk masuk ke kawasan-kawasan krisis. Dan antara yang terlibat adalah 8 orang yang mewakili Piur Rahmat, Faizal Tahir, Cinta Gaza Malaysia, Cinta Salam Malaysia, termasuklah Tuan Nadia Anuri dan sebagainya. Jadi itu saja laporan yang dapat saya sampaikan kepada kalian berkaitan dengan perkembangan semasa di Aceh dan juga misi untuk kita memastikan bahawa tinjauan dibuat sekitar Sudan. Teruskan bercakap tentang Gaza, teruskan bercakap tentang kesemua negara-negara di dunia yang memerlukan bantuan kemanusiaan kepada mereka, kerana ini adalah tanggungjawab kita. Free Palestine. Assalamualaikum. Untuk netizen-netizen Indonesia lah. Ini yang terutamanya netizen Indonesia lah. Aku nak bagi tahu sikit korang pasal bantuan ni. Bantuan ni dia tak kira sikit ke banyak. Dia tak kira ada ke tak ada. Dia tak kira itu. Bantuan ni bukan juga salah satu jenisnya makanan je. Tak. Dia ada banyak lagi jenis bantuan. Itu aku ajar kau pasal bantuan lah. Sebab menteri kau pun cakap bantuan Malaysia ni tak seberapa. Memang tak seberapa. Tapi kau tahu tak kos dia berapa. Kau tahu tak kos dia berapa? Yang kedua, dia dipanggil bersyukur. Korang tahu tak bersyukur tu macam mana? Ke korang memang daripada kecil tak pernah belajar erti kesyukuran ataupun bersyukur bila dibagi bantuan ataupun dibagi sedekah ataupun ada orang bagi sesuatu dekat korang? Korang tak reti nak bersyukur ke? Sekarang ni, menteri korang, aku tak tahulah siapa nama dia, tapi menteri korang tu cakap bantuan daripada Malaysia ni tak seberapa. Memang betul tak seberapa. Tapi cerita dia sekarang ni, kita orang bagi bantuan tu cukup tu, bersyukurlah untuk bertahan hidup selama beberapa hari. Faham tak? Kalau tak faham, aku tak tahu lah. Lepas tu ada pula yang cakap Malaysia ni bagi bantuan ada agenda dia. Agenda apa? Kau tak payah nak tunjuk pandai sangat. Kononnya Malaysia ni ada agenda. Tak payah nak buat andaian-andaian sendiri. Tak payah. Kita orang ni bantu ikhlas. Kita orang tak harapkan berbalasan daripada Indonesia. Sebab kita orang tahu korang pun tengah susah. Lagipun kalau korang tengah senang pun, bukan nak ingat dekat Malaysia pun, korang hina ada lah. Jangan sampai satu masa korang kena apa-apa pun Malaysia tak nak tolong sama sekali. Mungkin bagi korang tak, korang kan yang tinggi-tinggi kan, mungkin bagi korang ni ada duit, ada simpanan apa semua, mungkin bagi korang tak kena tolong, tak apa, aku ada simpanan sendiri. Habis rakyat biasa tu macam mana? Kau fikirlah sikit kan sebelum nak bercakap. Jaga sikit hati jiran kau. Jangan sampai nanti jiran kau tak nak ambil tahu baru kau tahu.